Soal baca Quran, Yasin ke apa ke, itu masih khilaf juga. Imam Syafi'i kata tak ada guna sebab tak sampai pahala pun. Itu pendapat dia, Imam Syafi'i sendiri. Tapi pendapat Imam Ahmad ada kata boleh, jadi masih khilaf lah, masih khilaf lah. Yang bagi saya lah, yang lebih kuatnya tidak, tak ada. Kita yang adanya apa? Doa dan kita istighfar untuk dia. Itu memang ada sunnah Rasulullah SAW. Adapun hadiah-hadiah ni tidak ada sunnah Rasulullah SAW. Hadiah pahala, tak boleh. Setengah-setengah orang dia kata, kalau doa boleh, istighfar boleh, jadi hadiah ini pun boleh. Dia kias. Dia pun tidak kata Rasulullah buat, tak kata begitu. Kias. Ini orang panggil qiyas ma'al fariq, mengikut kaedah usul fiqh. Qiyas ni tak kena cara lah. Sebab kalau kita kata kita doa untuk orang hidup, boleh ke? Boleh. Untuk orang mati, boleh juga kan? Kita istighfar untuk orang yang hidup dan orang yang mati, boleh ke tidak? Boleh. Semua boleh. Tapi kalau kita nak kirim pahala, kirim pahala kepada orang yang hidup, boleh ke tidak? Tak boleh kan? Yang didakwa boleh tu kepada si mati saja, kepada mati. Tapi yang berbeza. Tapi yang dia cakap Ustaz, yang orang yang mati itu dia punya 3 perkara: amalan dia, kebajikan dia, dan anak yang soleh. Kilap lagi. Ya, setakat itu. Itu termasuk dalam usaha dia. Wa an laysa lil insan illa ma sa'a. Imam Syafi'i bukan dengan itulah. Seseorang hanya mendapat apa yang diusahakannya. Anak dia usaha, dia kahwin, mas kahwin berapa? Susah kan ke anak dia nak bagi jadi anak soleh? Susah. Itu usaha dia. Sedekah jariah, itu yang dia buat. Dapatlah pahala kepada dia. Apalagi ilmu yang dia ambil munafaat, dia ajar orang ambil munafaat, itu usaha dia. Tak bercanda, tak ada bercanda. Begitulah.